12 2, 12 3, 6 bulan. Tu kalau kau kena dekat mahkamah 1. Kalau kau kena dekat mahkamah 2, yang magistrate perempuan, standby lah dia bagi kau. Setahun 4 bulan kau budak kena. Rabak kau Mat. Aku tak tahulah dia gaduh dengan lelaki dia pun. Bagi kau-kau je. Brother, terima kasih. Itulah penceritaan yang selalu kita dengar kat Reman. Pasal dah jatuh hukum, pasal hukuman ni berapa, pasal berapa bulan pergi, pasal kenapa hakim jatuhkan berat. Baik, untuk kali ni kita nak cerita tentang lawyer dalam penjara, Biro Bantuan Guaman dan lawyer buruk. Layan. Here we complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Terima kasih. Kau dah subscribe, kau dah share, kau dah komen, aku balas. Dan hari ni kita nak cerita tentang peguam. Aku muka ada macam peguam tak? Macam lawyer Mat. Kalau gua cerita pasal section, melopong orang dengar. Kes kau ni berat ni. Kes kau ni kalau pergi penjara mesti 3 tahun. Budak-budak yang baru first case, tangis, takut. Itulah kekuatan aku sebagai lawyer buruk. Tapi walau apa pun, aku nak menjelaskan sedikit lah. Walaupun tidak secara sepenuhnya terperinci, harap maklumlah, kita bukan lawyer yang sekolah kan. Jadi mudah-mudahan menjadi rujukan siapa lawyer kat dalam jail dan lawyer sebenar. Lawyer sebenar tu aku ambil santai-santai sikit-sikit sudahlah. Nak serius-serius sangat kau pergi pejabat peguam sana lah tanya. Just nak cerita kat korang ni tentang bantuan guaman bagi orang yang tak mampu. Kat dalam ada bantuan. Maknanya budak-budak tahanan ni, Reman ni, diorang ni pakar buat hukum. Kau tanya je 15/1 berapa bulan? 15/1 tadi budak tu kena 6 bulan bang. 3/1 urine dia dah 3 kali tau. Belayar pergi 39C. Diorang ni ada je semua informasi semasa. Tapi kita nak gabungkan sedikit. Yang semasa diorang ni satu hal yang benar-benar boleh kau dapat bantuan sekiranya engkau menghadapi pertuduhan berat 39B, 302. Jadi keluarga mana ada duit nak bayar lawyer pun 50,000, 100,000. Orang yang kaya ada duit, tak apalah. Itu pun belum ada jaminan. Tak ada jaminan kau menang kalah. Tak ada orang cakap, kau ambil lawyer ni confirm kau boleh balik. Ini mulut cakap boleh lah. Tengoklah fakta pertuduhan. Baik. Pada selalunya bila kena tangkap kes besar-besar yang mana keluarga tidak mampu nak membayar lawyer peribadi, lawyer yang swasta punya, jadi terpaksalah menggunakan khidmat Biro Bantuan Guaman Kerajaan. Apa biro-biro ni? Apa bantuan-bantuan ni? Diorang ni boleh fight ke? Selalu korang dengar ini lawyer cap ayam ke apa ke, apa-apa informasi yang korang dengar, aku nak menjelaskan sedikit daripada sudut aku sendiri. Aku pun tak nak specifically bagi tahu secara terperinci yang boleh buat mak-mak yang tengok channel aku ni pening. Aku just bagi tahu version orang tahanan. Baik. Biro Bantuan Guaman adalah biro khas
yang dibayar oleh kerajaan untuk membantu tahanan-tahanan yang dalam pertuduhan yang tak mampu nak ambil lawyer. Apa yang diorang ni boleh bantu? Diorang ni boleh fight untuk kes kita ke? Diorang ni boleh lawan kes ke? Tidaklah begitu. Dia taklah sama macam lawyer yang kau bayar kat luar sana, yang kau ambil nama besar-besar, ranking A, Jensen B, QK. Tu lain. Diorang ni bayar pun belum tentu menang lagi. Cuma Biro Bantuan Guaman ni kerajaan ada peruntukan bayar. Diorang punya office juga. Diorang juga yang ambil untuk jadi biro lah. Yang dipilih ni. Dan diorang ni mewakili supaya tiada penganiayaan. Maknanya telus. Kalau dia ni salah, dia ni pun betul-betul salah punya. Pun diorang masih bagi peluang lagi. Kalau contoh dia ni salah, dia ikut kawan bawa barang dadah 3 kilo dalam kereta. Kereta tu bukan nama dia. Dia ikut sahaja. Tapi dia mengetahui dadah ada dalam kereta tu. Dia pergi ikut juga. Sebab nak payung punya pasal. Kenalah Roblox. Alamak. Faham Roblox pula. Sangkut dia akan jadi tertuduh pertama, tertuduh kedua. Bila dia ambil satu lawyer, tertuduh pertama ni, kawan dia yang punya 3 kilo ni, ambil satu lawyer. Jadi kemungkinan lawyer dia ni akan buat satu conclusion yang barang ni mungkin OKT kedua punya. Mungkin dia akan tak bagi tahu dekat mahkamah. Setuju tak kalau saya cakap barang ni kemungkinan OKT kedua yang punya. Jadi nanti timbul satu penganiayaan. Yang kedua ni ikut nak dapat payung dia. Ikutlah. Konon-konon dia nak pergi hantar barang. Sekejap hantar barang kerja dah siap balik. Bos bagi cas, sangkut kat tengah jalan pula. Supaya tidak ada penganiayaan yang berlaku. Macam-macam boleh berlaku Mat dengan orang yang ada duit, betul? Barang-barang dia, kereta dia, engkau ikut, nanti engkau yang dipertanggungjawabkan. Walaupun katalah bila ada Biro Bantuan Guaman ni yang mewakili kau, diorang ni memastikan yang benda ni adil. Kalau kau mengetahui dadah, kau tahu tu dadah, kau pun pergi ikut juga. Kalau kau jatuh hukuman pun diorang ni masih lagi memberi peluang. Contohlah, ini kes sepatutnya Subahat dadah ni pergi 20 tahun penjara. Tapi disebabkan kau yang biol ni baru sekali ikut, baru pertama kali kesalahan, baru berjinak-jinak lah dalam dunia cas ni. Jadi diorang ni boleh mohon hukuman cadangan, offer lah daripada 39B terlibat dengan pengedaran dadah kepada 39A2 ke, dapatlah offer 5 tahun 10 rotan. Berat tak berat pun lu sudah tahu, lu pergi ikut lagi, siapa suruh, betul lah. Dan tak ada benda yang percuma-cuma dalam dunia ni. Sebelum nak buat sesuatu tu, fikir habis-habis dulu. Tapi dek kerana nak cas payung yang pasal, ikut orang, orang kantoi, sekali jalan, habis. Lepas ramai yang aku jumpa menyesal dengan benda macam ini. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang mana yang pernah terlibat sebagaimana aku cakap ni, ambil satu pendekatan yang lepas pada ni, berubah. Dan cuba komen. Kalau ada yang kena jawab offer macam ni, cuba komen. Dan mudah-mudahan hidup korang ni makin maju. Jangan mundur lagi. Sebab kau pun dah jawab 5 tahun 10 rotan kan. Ada yang kena 10 tahun 10 rotan, duduk 5 tahun 8 bulan. And jalan rotan pula serentak 10 biji. Sakit sangat, betul lah. Tapi itulah harga yang perlu korang bayar kerana kesilapan yang sekejap masa sahaja. Jadi harap korang dapat faham dengan jelas apa itu Biro Bantuan Guaman yang kerajaan sediakan. Memang diorang ni tak fight untuk engkau, tapi dia fight kalau di situ ternyata engkau ni tak tahu apa-apa. Memang kau tak tahu apa-apa pun pasal ini dadah. Tapi cashmate kau pasang lawyer, 300,000 lawyer dia. Jadi kalau kau tak ada yang mewakili, mungkin saja kau akan jadi budak hitam. Budak hitam pula, kasut hitam. Lebih kurang lah benda-benda hitam lah. Pak hitam ke? Okay. Jadi biro ni akan memastikan lah segalanya berjalan dengan halus.
Wallahualam. Baik, itu daripada version Biro Guaman. Kita balik pula ke biro tak berbayar dalam jail. Ini pasal lawyer, pasal magistrate, pasal section, pasal apa-apa semua pun ada di dalam penjara. Percuma saja. Tinggal kau tanya je. Bang, kes aku ni macam mana? 39A1 barang tak jumpa kat badan aku tau. Barang tu terselit bawah selipar sini. Terselit, tapi masa polis tangkap, dia ambil gambar kan, dia letak di tangan aku, tunjuk macam ni, dia ambil gambar. Aku bersengih lah. Macam mana abang? Macam mana? Boleh lepas ke? Kes macam kau ni tak ada hal. Alamak, itu gambar je. Gambar je. Kat mahkamah kau jangan mengaku. Kau jangan mengaku. Bila jurubahasa tanya nak mengaku salah, nak bicara, kau cakap nak bicara. Nanti dia akan cakap suruh kau ambil lawyer. Lepas tu kau cakap lah keluarga kau miskin, tak ada duit. Dia akan datang dengan jalan cerita confident, mengalahkan lawyer. TPT kalah. Dia punya confident, maklum lah, setahun sekali check in, wajib masuk tengok kawan-kawan kat dalam. Aku masuk ziarah je, duit banyak saja, aku tak nak bagi keluarga aku jamin, aku nak rehat. Dia punya ayat, kau bayangkan, duit ada, dia cakap dengan keluarga dia tak payah jamin, dia masuk nak rehat. Aduh, aku dah nak marah ke nak ketawa, aku pun tak tahulah dengan ini. Macam ni orang ada je. Okay, kau tanya je apa yang kat dalam sini, kat dalam penjara. Diorang boleh huraikan kat korang, cuma dalam isu semasa lah. Walaupun tidak 125% tepat, CP-CP tu ada kena. Contoh bila tanya budak baru first time case kan, bang aku ni keluarga tak jamin ni kali ni bang, 12/2 biasa berapa bulan yang mantokak yang duduk sandar macam ni tadi pun cakap 12/2. Kalau kau kena dekat hakim yang apa tu, Datuk Zakiah tu, Datuk Zakiah pula, Puan Zakiah tu yang kat Mahkamah 1 tu, TMR, itu murah. Itu dia memang murah lah. Memang murah. 12/2 6 bulan soi balik 6 bulan. Jadi kau macam-macam lah, ada orang punya cadangan. Kau jangan mengaku dulu, kau tunggulah sampai kimia sampai. Kimia sampai, kau bagi alasan gini. Dia orang yang dah berpengalaman, yang memberi tunjuk ajar. Tapi kita jangan pandang daripada sudut yang negatif saja, betul tak? Lawyer murah dalam jail ni pun kadang-kadang boleh pakai juga, boleh mententeramkan orang juga. Tapi yang mengusik je tak tahan bila tengok budak ni baru pertama kali. Habislah kau. Kes kau ni berat tau. Berat ni. Barang kalau jumpa dekat tepi kau macam ni, kau memang nak magistrate ni pula sekarang ni, dia bagi maksimum setahun 4 bulan. Itu budak automatik air mata keluar. Alahai. Macam-macam lah. Macam-macam. Cuma daripada sudut orang tahanan ni, diorang ni berpengetahuan. Diorang ni tahulah selok-belok jail. Jadi untuk reference, kau kena rujuk jugalah. Bukannya percaya terus je. Yang tengoklah karakter orang tu pula. Kalau yang jenis cakap dia duduk jail ni, dia duit ada, dia cakap dengan keluarga dia tak payah jamin, dia masuk dia nak rehat je. Kalau orang macam gini kau pun percaya juga, bukan orang tu yang rosak, kau tu rosak. Kau boleh check lah, kau punya fuse tu ada lah, putus kat mana-mana rosak. Masuk jail nak berehat je, duit ada tak nak jamin. Kau pernah jumpa jangan. Okey, daripada orang tahanan, kau boleh mendapat jugalah informasi baik kau kalau kau duduk kes 39B. 39B, jadi kat dalam jail kita saling bertukar-tukar pendapat lah kan. Orang ni tanya pasal kes kau tanya pasal kes orang yang dah duduk perbicaraan dah setahun setengah dah baru jalan kes, engkau pula baru tengah tunggu lagi kes pindah ke mahkamah tinggi. Jadi kau punya wandering tu, and sebab bila kau ambil lawyer Biro Bantuan Guaman, dia bukanlah macam lawyer yang berbayar, yang kau bayar sendiri, yang datang dekat
penjara jumpa kau, ambil info daripada kau gini-gini, belikan kau makan lagi kat tempat jumpa. Bukan, sebab ini tak payah punya. Paling dia datang jumpa, dia nak mengesahkan keterangan kau dengan keterangan polis, nak memastikan kau ni betul-betul tidak teraniaya dan apa yang dia boleh bantu. Gitu. Tapi selama engkau tak ada siapa-siapa datang, lawyer pun tak datang dengan gitu, jadi kawan-kawan ni lah tempat yang kita merujuk bukan kita terus percaya. Kadang-kadang kita saja je nak test, ni Dik, kau dah duduk 2 tahun dah, berapa kali dah naik court? Dah 3 kali dah. Dah sampai saksi ke berapa dah, dah sampai gini dah, barang gini-gini pula. Macam duduk study law macam duduk study law, tapi study law yang dalam kotak tempurung kecil je. Tapi ada manfaat dia, ada manfaat. Kalau kau betul-betul buka kau punya fikiran, kau selalu fikir balik. Walaupun adalah kau rujuk-rujuk orang kan, dia dah jalan kes berapa lama, kau baru nak jalan kes. Jadi tiba masa kau nak jalan kes pertama kali nanti, kau pun baru tahu, naik je court, dah semangat nak dengar apa perbicaraan dalam mahkamah, postpone pula. DPP sakit. Kau rasa dah berkobar-kobar ni, dapat date 5 hari, DPP sakit. Alamak. Balik lagi. Bukannya balik terus zoom balik rumah. Balik lokap bawah, lokap polis, daripada lokap polis balik pergi penjara, nak lalu banyak post lagi, sementara balik dah dapat next tarikh. Jadi kesabaran tu kena kuat lah. Kalau yang nipis-nipis, mulalah fikir macam-macam kan? Tapi berdasarkan pengalaman aku, sebenarnya mental kita akan jadi kuat bila kita tempuh benda-benda yang macam ni. Mental kita akan jadi kuat kalau kita positif dan kalau kita betul-betul nak mencari jalan untuk pulihkan diri. Sebab dalam penjara ni, tak apalah kalau orang lain nak pandang negatif tu, lantak kau lah. Sebab ujian kita masing-masing. Aku nak maju dalam hidup, sebab tu aku langgar je. Buat benda gini pun aku tetap menyampaikan benda positif. Walaupun ada yang kecam, ini konten apalah, ini apa, aku takkan goyah kerana kecaman korang yang berupa anak semut yang nak gigit kaki aku. Sebab aku tahu purpose dan tujuan aku, apa yang aku buat, apa yang aku nak target untuk masyarakat, apa yang aku nak target untuk kawan-kawan di luar sana. Santai-santai je lah. So kawan-kawan yang kat dalam ni lah kadang-kadang memberi kau ketenangan. Bila kau baru balik daripada mahkamah, TPP pula cuti, kena postpone tarikh lain, diorang pun come up dengan solution. Tak tentu bang, aku dulu pun sebelum nak sampai jalan kes ni, berapa kali ada barrier kat jalan, tapi tak paksalah, hadap je lah duduk kan. Sambil kita duduk berbual yang naik mahkamah tinggi ni, budak yang 12-2 pun mencelah, bang, kes saya berat tak? Kau rasa macam nak dik je. Kau kes apa? 12-2. Kau 12-2. Kau bukan pergi gantung. Kau 12-2. Paling-paling 8 bulan kau balik lah. Yang kau nak kisah sangat kenapa? Dia punya 8 bulan tu dia rasa macam 8 tahun. Betul. Baru first time duduk dengan segala sekeliling yang kau tak suka, segala makan pakai pun ala kadar yang kat dalam ni, kau akan rasa stres. Tapi bagi orang yang kena duduk lama, dia orang terpaksa hadam. Jadi bilik nak jaga supaya bersih, supaya kita tak kena gatal-gatal, dan sentiasa bertukar pandangan lah dengan sama-sama orang tahanan. Ada je yang kes 12-2 kecil, kita nak cerita 39B, dia pun nak menyampuk juga. Oh betul lah bang, kes gini, barang kalau jumpa kat sini ni bang kan. Macam dia pula pernah duduk reman lama. Tapi tak dinafikan brother, aku pernah duduk budak yang belajar sampai master. Dia kerja engineer, dia kena kes bunuh anak dia sendiri dengan girlfriend dia. Aku pernah duduk dengan budak Jerman, kes 39B, ais 7 kilo. Aku pernah duduk banyak state of mind cara education orang. Jadi aku ni suka scan orang juga, borak-borak, tanya pasal ni, dan kawan-kawan yang dah bebas penjara, yang sambung lagi belajar dan nak ambil degree sekarang. Kita dengar cerita pun rasa seronok. Tapi begitulah state of mind, cara orang-orang ni berfikir. Bila kau duduk dengan seorang engineer, seorang yang belajar tinggi, yang dah terlibat dengan kes bunuh anak sendiri,
dia orang pun mental down. Kadang-kadang rujuk pada kita ni pesalah, macam mana, dan dia dah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tak tahulah, boleh sekarang kan dah tak ada lagi, dah mansuh. Mungkin dia dah pergi appeal, mungkin dah appeal tu aku pun tak tahu lagi cerita dia, dan mudah-mudahan Allah memberi jalan yang terbaik lah untuk kita semua. Brother, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong tekan butang subscribe tak kena bayar pun. Tolong tekan butang subscribe, tinggalkan komen, like dan share, dan aku akan cuba untuk memberi info-info yang version aku sebaik yang mungkin. Terima kasih. Ada rezeki kita luncur lagi.